Jadi dulu ni buat bendang setahun sekali, ayak pasal pakai ayak hujan. Lepas tu nak tanam padi ni cerita lama ni, cerita ni belum merdeka lah. Kita kata tahun 50-an. Mana tak ada Jabatan Pertanian, tak ada JPS, tak ada AIDA mai duk beritahu jadual tanam padi ni. Pakai orang tua-tua dulu dia pakai tengok apa yang ada lah. Tengok pokok, tengok perangai burung, tengok perangai ikan. Tu panduan dia. Dia panggil musim PEMA, ikut PEMA. Jadi dulu kalau nak buat bendang ni dia kena siap dulu tanah bendang ni. Nak asah tajak ambil masa, bukan boleh buat dulu lah. Ni boleh panggil traktor main traktor terus. Nak asah tajak, nak siap tajak, nak pergi tebas dulu rumput rampai. Jadi kalau keras kering tu tak boleh lagi. Pasal apa? Dia bergantung pada hujan. Lagi tanah tu hujan tak turun mai, memang tak boleh usahakan. Jadi macam mana nak tahu hujan nak turun? Depa sebulan dulu depa tahu dah. Hebat ilmu depa ni. Jadi dia tengok perangai burung berkakar. Jadi dulu burung berkakar ni kalau sebulan lagi nak hujan, dia mai buat sarang di telaga. Telaga dulu telaga tanah. Bukan kok bata, kok simen kan. Dia tebuk lubang tu. Korek lubang di dinding telaga tu. Dia menetas telur, dia biar anak dia duduk situ. Jadi masa tu masa tu ayak telaga tu surut. Dia tak dalam. Jadi masa kemarau ada sikit je. Jadi senang dia sambil dia masuk bagi makan anak tu, dia ambil ayak telaga tu. Lepas tu kalau dibuat di luar, tak lagi ular sampai makan telur lah. Kira burung pun dia bijak lah. Jadi okey lah. Lepas tu elok-elok mula hujan tu, anak dia pun dah besar dah dalam lubang tu. Kira sayap pun dah tumbuh dah. Bila ayak makin naik sampai tu peringkat bila ayak nak penuh telaga, sarang dia buatkan tenggelam, burung tu boleh terbang lah. Dia terbang keluar. Jadi ada kawan saya tanya dia, siapa pakai burung kakak? Dia kata masa keluar tu dia sebut kakak. Itu tidak tahulah. Tu burung kakak tu. Kan? Cerita kawan saya lah. Kawan. Jadi di situlah orang tua kita yang buat bendang, dia tengok tu dia tahu. Burung kakak start buat sarang aja sebulan lagi nak hujan. Dia pun bersiap lah tanah bendang dia, pergi tebas, pergi apa orang kata pecerah, dan juga siapkan alat-alat peralatan dia, mengasah tajak, parang, pisau dan sebagainya. Yang tu cerita sikit. Kemudian nak tanam pula, nak semai benih masa mana? Satu lagi, tak ada jadual. Sekarang ni dulu ada jadual berapa hari. 30 hari, 35 hari. Dulu dia tengok pula tepi bendang tu pokok gelenggang. Kalau bunga gelenggang dia akan bunga 3 kali, 3 peringkat. Kita tengok bunga gelenggang tu dia bertingkat-tingkat. Dia keluar bunga pertama, masa tu terbaik nak semai benih padi lah. Dia kata kalau keluar pula bunga kedua, dia tak semai lagi, okey boleh semai. Boleh tanam, semai padi. Tapi dah terlewat sikit. Lewat macam mana kalau keluar esok, boleh makan tak boleh makan tak tahu 50-50. Pasal bila keluar tu mungkin dah main ribut, padi rebah ataupun banjir sebab dia dah terlewat. Tapi kalau keluar bunga gelenggang yang ketiga, tu saya buat lah. Orang kata habis saja, rugi sajalah. Kalau masa kali ketiga dah keluar, ketika tu padi akan boleh dituai atau boleh ambil. Masa tu dah main hujan ribut, padi rebah, apa semua dah. Tak boleh makan orang kata, rugi saja. Jadi yang tu lah orang kata ilmu petani-petani kita, yang zaman lah kita dipanggil ilmu ekosistem pertanian padi. Berpandukan kepada tabiat alam, iaitu tabiat burung, tabiat tumbuhan. Jadi ilmu ni orang tua kita dah ada lama dah. Cuba kita dia pun tak tahu nak sebut, kata ekosistem, bunyi macam orang putih kan. Mana nak tahu? Saya tahu kami percaman, dia panggil percaman piama musim padi. Yang tu lah sikit cerita lepas makan kenduri ni sambil duduk rehat tepi bendang.